Duta Israel ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Danny Danon, mempunyai mesej yang sangat jelas minggu ini untuk Majlis Keselamatan PBB. Israel tidak akan meninggalkan Judea dan Samaria. Mari kita saksikan klip ini. Dan jika majlis ini benar-benar serius untuk membawa keselamatan dan kestabilan ke rantau ini, ia mesti memahami satu kebenaran yang mudah. Kami tidak akan ke mana-mana. Apabila seorang demi seorang penceramah menyebut tentang keganasan peneroka, ia adalah satu penghinaan kepada ribuan tahun sejarah Yahudi yang berterusan di tanah Israel. Orang Yahudi tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi peneroka di Judea dan Samaria. Selamat kembali ke Judeo Occasion di JNS TV. Saya Josh Heston. Seperti yang Anda lihat, bercakap di majlis tersebut memberi tumpuan kepada konflik Arab-Israel dan masa depan rantau ini. Danon menolak idea bahawa komuniti Yahudi di Judea dan Samaria harus dipindahkan dan menyebut hubungan ribuan tahun orang Yahudi dengan tanah tersebut. Kenyataan beliau dibuat ketika Majlis Keselamatan PBB bersidang minggu ini untuk satu lagi perbincangan yang memfokuskan kepada apa yang dipanggil konflik Arab-Israel, dengan Israel sekali lagi menjadi tumpuan perdebatan. Danon menggunakan peluang itu untuk menyampaikan mesej yang tegas. Israel tidak akan ke mana-mana. Danon menolak tekanan antarabangsa terhadap komuniti Yahudi di Judea dan Samaria dengan mengatakan hubungan bersejarah rakyat Yahudi dengan kawasan itu tidak dapat dinafikan dan komuniti-komuniti tersebut akan terus berkembang. Tetapi, ia juga menimbulkan persoalan yang lebih besar. Dengan peperangan dan krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di seluruh Timur Tengah dan di seluruh dunia, mengapa Majlis Keselamatan PBB terus memberikan begitu banyak perhatian kepada negara Yahudi? Ia berpunca daripada perkara ini. Tiada Yahudi, tiada berita. Apabila Israel dan orang Yahudi terlibat, PBB mengadakan sesi kecemasan Majlis Keselamatan berulang kali. Saya tidak akan terkejut jika mereka memutuskan untuk bermesyuarat mengenai Israel pada pukul 5 pagi pada pagi hari Krismas. Tetapi apabila pembunuhan beramai-ramai sebenar berlaku di Afrika dan peperangan di seluruh dunia, PBB hanya berdiam diri. Memalukan negara-negara PBB yang memburukan lagi konflik dan menyebarkan pembohongan terhadap negara Israel dan rakyat Yahudi. Masih berkaitan dengan PBB, bagaimana jika sebahagian daripada angka yang digunakan di seluruh dunia untuk menuduh rakyat Israel melakukan keganasan peneroka sebenarnya berdasarkan insiden yang menurut pasukan keselamatan Israel adalah serangan oleh orang Arab? Satu laporan khas baharu telah meneliti data PBB mengenai keganasan di rantau itu dan mendapati terdapat persoalan serius tentang bagaimana sesetengah insiden itu diklasifikasikan. JNS melaporkan penemuan tersebut minggu ini. PBB mempunyai pangkalan data yang sering dirujuk oleh kerajaan, diplomat dan media antarabangsa apabila membincangkan apa yang mereka panggil sebagai keganasan berkaitan peneroka di Judea dan Samaria. Tetapi satu siasatan baru oleh Press Service of Israel atau TPS yang diterbitkan oleh JNS menimbulkan persoalan tentang apa sebenarnya yang sedang dikira. Dan satu kes khususnya menggambarkan kontroversi tersebut. Pada 27 Januari, keganasan tercetus di kawasan Masafar Yatta di Bukit Hebron Selatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB atau OCHA mencatat insiden itu sebagai serangan berskala besar oleh peneroka Israel. Menurut laporan PBB, kira-kira 100 orang Israel menyerbu komuniti Palestin, menyerang penduduk, mencuri ratusan ekor kambing, merosakkan harta benda dan mencederakan orang. Tetapi, komunikasi tentera Israel dan bahan lain yang disemak oleh TPS menggambarkan satu urutan peristiwa yang sangat berbeza. Menurut laporan itu, orang Arab terlebih dahulu menyerang seorang penggembala Yahudi dengan batu, mencederakannya, dan mencuri kawanan ternak miliknya. Pasukan Israel kemudiannya mencari kawasan itu dan berjaya mendapatkan semula sebahagian daripada kambing biri-biri tersebut. Jadi, bagaimana insiden itu boleh dimasukkan ke dalam pangkalan data keganasan berkaitan peneroka PBB? Itulah persoalan utama yang dibangkitkan oleh siasatan tersebut. Takrifan OSHA mengenai keganasan berkaitan peneroka adalah lebih luas daripada apa yang mungkin difikirkan oleh istilah itu. Ia boleh merangkumi keganasan, ugutan, atau kerosakan harta benda yang dilakukan oleh rakyat Israel atau insiden yang melibatkan orang awam Israel di Judea dan Samaria. Dan menurut metodologi OSHA sendiri, tidak setiap butiran disahkan secara bebas sebelum sesuatu insiden dimasukkan ke dalam pangkalan data. Ini bermakna, seorang Arab menyerang seorang Israel menyerang seorang Arab, atau insiden di mana tanggungjawab masih dipertikaikan berpotensi tergolong dalam kategori luas yang sama. Dan angka-angka itu menimbulkan persoalan tambahan. OSHA melaporkan kira-kira 1,800 insiden
keganasan peneroka pada tahun 2025. Sementara itu, polis Israel menyiasat 967 kes keganasan yang serupa dan hanya 61 yang berakhir dengan pendakwaan. Penyelidik Israel, Kolonel Simpanan Gabi Suboni berkata, perbezaan ini menimbulkan persoalan serius tentang bagaimana insiden-insiden ini dikira. Siasatan itu juga meneliti ribuan kes dalam pangkalan data PBB. Meir Deutsch, Ketua Pengarah Pergerakan Regavi, memberitahu TPS bahawa organisasinya memperoleh pangkalan data OSHA yang mengandungi kira-kira 8,200 kes dan menyemaknya satu persatu. Beliau berkata, beberapa insiden berdasarkan keterangan OSHA sendiri kelihatan dimulakan oleh rakyat Palestin atau tidak sepadan dengan apa yang kebanyakan orang faham sebagai apa yang dipanggil serangan peneroka. Dan terdapat perbezaan yang penting. Para penyiasat mengakui bahawa rakyat Israel telah melakukan keganasan dan jenayah tersebut perlu disiasat serta didakwa. Isunya bukan sama ada keganasan seperti itu wujud atau tidak. Isunya ialah sama ada organisasi antarabangsa mengenal pasti dengan tepat siapa yang melakukan serangan dan sama ada insiden yang dipertikaikan dimasukkan ke dalam kategori yang kemudiannya digunakan untuk menggambarkan orang awam Israel sebagai penyerang. Laporan itu memberikan beberapa contoh. Pada bulan Mac, seorang remaja Israel berumur 18 tahun, Yehuda Sherman, telah terbunuh dalam satu insiden yang melibatkan seorang pemandu Arab. OSHA pada mulanya menggambarkan insiden itu sebagai satu perlanggaran. Tetapi menurut kenyataan Shin Bet yang dikeluarkan kemudian, pemandu Palestin itu mengaku bahawa dia sengaja mengejar kenderaan Sherman dan merempuhnya dengan memecut, menjadikannya satu serangan pengganas, menurut Agensi Keselamatan Israel. Dalam satu lagi kes berhampiran Kalandia yang terletak di luar Jerusalem, OSHA melaporkan bahawa pasukan Israel telah menembak dan membunuh seorang lelaki Arab. Tetapi, polis sempadan berkata lelaki itu telah keluar dari sebuah kenderaan dan melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel dengan senapang M16 sebelum dia terbunuh dalam kejadian berbalas tembakan itu. Dan dalam kes ketiga, OSHA melaporkan bahawa pasukan Israel dan peneroka telah membunuh seorang remaja Palestin semasa konfrontasi berkaitan ternakan di Samaria. Tetapi, video yang disemak oleh TPS menunjukkan urutan yang berbeza. Orang Arab didakwa telah mencuri kambing biri-biri dari sebuah komuniti Israel dan satu konfrontasi berlaku apabila orang Israel pergi mencari haiwan tersebut. Sumber IDF berkata bahawa seorang remaja telah ditembak selepas askar diserang dengan batu. Kebimbangan yang lebih besar ialah apa yang berlaku kepada angka-angka ini selepas ia diterbitkan. Angka-angka OSHA disebut di peringkat antarabangsa dalam perbincangan mengenai dasar Israel, sekatan dan tekanan diplomatik. Malah, Kesatuan Eropah telah mengenakan sekatan ke atas individu dan organisasi Israel pada bulan Mei lalu atas apa yang mereka gambarkan sebagai keganasan peneroka pelampau. Salah satu yang menjadi sasaran ialah Regavim dan pengarahnya sendiri, Meir Deutsch. Dan pengkritik sistem PBB berhujah bahawa insiden yang dipertikaikan atau diklasifikasikan secara tidak tepat boleh membawa akibat yang jauh melangkaui sekadar angka dalam helaian hamparan. Ia boleh mempengaruhi bagaimana Israel digambarkan di seluruh dunia. TPS dan OSHA mengemukakan soalan terperinci tentang bagaimana ia mengesahkan insiden. Sama ada ia memisahkan serangan oleh orang Yahudi yang telah disahkan daripada kes yang dipertikaikan. Sama ada insiden yang dimulakan oleh orang Arab boleh muncul dalam pangkalan data. Dan sama ada entri akan diperbetulkan apabila penemuan keselamatan kemudian bercanggah dengan laporan asal. OSHA tidak memberi maklum balas. Kesatuan Eropah juga tidak secara langsung menjelaskan sama ada data PBB atau laporan lapangan lain menyumbang kepada keputusan sekatannya. Dan itu menimbulkan satu soalan yang sangat penting. Apabila organisasi antarabangsa menerbitkan statistik mengenai apa yang dipanggil keganasan peneroka, adakah mereka benar-benar mengukur keganasan peneroka? Atau adakah mereka kadang-kadang mengukur konflik yang melibatkan rakyat Israel dan Palestin tanpa menentukan dengan tepat siapa yang memulakannya? Kerana apabila angka-angka itu memasuki sistem antarabangsa, ia boleh menjadi lebih daripada sekadar statistik. Ia boleh membentuk tajuk utama. Ia boleh membentuk dasar. Dan ia boleh membentuk pemahaman dunia tentang apa yang sebenarnya berlaku di sini, di Judea dan Samaria. Seterusnya, satu sel pengganas yang didakwa merancang serangan ke atas satu majlis sempena kepulangan keluarga Yahudi ke Ganainim di utara Samaria telah berjaya digagalkan minggu ini. Pasukan Keselamatan Israel telah menahan 3 suspek pengganas dikehendaki di Jenin yang disyaki merancang satu serangan dalam masa terdekat. Menurut kenyataan bersama daripada polis Israel, IDF dan Shin Bet, Yamam, unit anti-keganasan kebangsaan Israel bertindak berdasarkan maklumat risikan tepat daripada Shin Bet.
Mereka menyerbu sebuah bangunan tempat suspek bersembunyi dan menahan ketiga-tiga mereka. Suspek-suspek tersebut telah dipindahkan kepada Shin Bet untuk soal siasat lanjut. Pihak berkuasa Israel tidak mendedahkan secara terbuka sasaran yang dimaksudkan, tetapi menurut koresponden tentera Channel 14, Hillel Beaton Rosen, sel tersebut merancang untuk menyerang majlis yang menandakan penubuhan semula komuniti Ganei Nim. Ketua Majlis Wilayah Samaria, Yossi Dagan berkata, cubaan serangan itu menunjukkan bahawa pengganas memahami kepentingan strategik kembalinya Israel ke Samaria Utara. Kami tidak akan gentar dan kami tidak akan berhenti, kata Dagan. Beliau menambah, 21 tahun selepas pengusiran, kami telah kembali ke Ganei Nim dan kami akan menubuhkan lebih banyak komuniti di Samaria Utara. Beliau juga berkata, keganasan tidak akan menentukan di mana orang Yahudi tinggal di tanah Israel. Sekarang, ini boleh menjadi insiden korban besar. Tetapi, terima kasih kepada polis dan seluruh pasukan keselamatan, satu serangan pengganas besar telah berjaya digagalkan. Beberapa jam sebelenggan itu, saya melihat bahawa Hamas sudah mengancam Israel berhubung penubuhan komuniti Ganim. Dan sekarang, pengumuman ini. Apa yang boleh saya katakan hanyalah semoga Tuhan memberkati pasukan keselamatan kerana berjaya menggagalkan ancaman jahat ini sebelum ia berlaku. Saya sebenarnya ingin bercakap tentang kepulangan ke Ganim kemudian, tetapi adalah lebih sesuai untuk membincangkannya sekarang selepas keajaiban yang baru kita terima dan serangan yang berjaya digagalkan. Pada hari Khamis, 13 Ogos, keluarga Yahudi telah kembali ke Ganim, menghidupkan semula komuniti tersebut. Kepulangan ini menandakan satu lagi langkah dalam usaha membina semula komuniti Yahudi di utara Samaria. Dan keluarga-keluarga itu tidak kembali bersendirian. Sebuah cawangan Yeshiva Bnei David Eli juga sedang ditubuhkan, menjadi sebahagian daripada komuniti yang dihidupkan semula dan mengukuhkan kehadiran Yahudi di kawasan tersebut. Kepulangan ke Ganei Nim berlaku hanya beberapa hari selepas penubuhan satu lagi komuniti baharu di utara Samaria, Emek Datan, di mana 22 keluarga perintis telah berpindah masuk. Menurut Majlis Wilayah Samaria, Emek Datan ialah komuniti kelima yang telah mereka tubuhkan dalam masa kurang setahun. Seluruh usaha ini adalah susulan keputusan kabinet yang dibuat kira-kira setahun lalu di bawah Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Majlis Wilayah Samaria berkata, pelan sambungan yang lebih luas mereka menyeru kepada penubuhan 19 komuniti baharu di seluruh utara Samaria. Ketua Majlis Wilayah Samaria, Yossi Dagan, menggambarkan kepulangan ke Ganei Nim sebagai detik pembetulan bersejarah. Beliau berkata, bukannya mengusir, kita membina. Bukannya berundur, kita membangunkan penempatan. Yossi Dagan berkata, matlamatnya lebih daripada sekadar membina semula 4 komuniti yang telah dimusnahkan. Beliau berkata, populasi Yahudi di utara Samaria akan terus berkembang. Beliau berkata, Ganim sedang dibina semula dan seluruh utara Samaria sedang kembali hidup. Bangsa Israel sedang pulang ke tanah air. Bagi keluarga-keluarga yang membuat keputusan untuk berpindah, kepulangan ini sangat pribadi. Alan Kutsky, pengerusi kumpulan pengasas Ganim berkata, keluarga-keluarga itu meninggalkan zon selesa mereka dan mengambil apa yang beliau panggil sebagai satu misi penting. Beliau berkata, ia sangat menyentuh hati dan menggembirakan untuk kembali ke sebuah kawasan yang telah ditinggalkan, melihat runtuhan dari 21 tahun lalu, mengetahui bahawa tempat-tempat ini menunggu kami dan kembali semula ke sana. Sekali lagi, 21 tahun lalu, Ganim telah dipindahkan secara paksa. Keluarga-keluarga Yahudi kini telah kembali. Seterusnya, satu laporan baharu daripada Palestinian Media Watch menuduh pihak berkuasa Palestin mempromosikan satu bentuk antisemitisme yang sangat kejam. Kali ini, mereka menyalahkan orang Yahudi sendiri atas penindasan yang mereka alami di Eropah. Laporan itu memfokuskan kepada satu ruangan bertarikh 8 Ogos dalam akhbar rasmi pihak berkuasa Palestin Al-Hayat Al-Jadidah. Penulis ruangan itu, Hassan Khamid, menulis bahawa dunia barat telah banyak menderita akibat apa yang beliau gelar sebagai corak tingkah laku memalukan orang Yahudi di negara-negara Eropah dan mendakwa bahawa Barrett menyokong Zionisme kerana ia mahu menyingkirkan orang Yahudi dan membersihkan masyarakat barat daripada mereka. Dalam erti kata lain, bukannya mengecam antisemitisme dan penindasan terhadap orang Yahudi, artikel itu menyalahkan orang Yahudi sendiri dan menggambarkan penyingkiran mereka dari masyarakat Eropah sebagai satu bentuk pembersihan. Tetapi retorik antisemitisme itu tidak terhenti di situ. Artikel itu menggambarkan orang Israel sebagai secara semula jadi rasis, penipu, dan dahagakan darah. Mendakwa bahawa tulisan-tulisan Yahudi dipenuhi dengan pembohongan, nafsu dara, dan kebencian yang mendalam. Ia kemudian mengulangi satu lagi tuduhan klasik anti-antisemitisme bahawa agama Yahudi sendiri mengajar penghapusan orang bukan Yahudi. Palestinian Media Watch memberi amaran bahawa retorik seperti ini bukan sekadar penulisan semula sejarah atau kritikan politik. Ia mendemonisasikan orang Yahudi dan rakyat Israel sebagai jahat secara semula jadi. Dan organisasi itu berhujah bahawa ia mewujudkan justifikasi ideologi untuk keganasan dan tindakan pengganas terhadap mereka.
Dan inilah yang menjadikan perkara ini sangat penting. Ini bukan propaganda Hamas. Ini muncul dalam akhbar rasmi pihak berkuasa Palestin. Jadi, sementara kerajaan Barat terus mempromosikan pihak berkuasa Palestin sebagai rakan berpotensi untuk keamanan, laporan seperti ini menimbulkan satu persoalan yang sangat asas. Apa yang berlaku apabila kepimpinan pihak berkuasa Palestin terus mempromosikan naratif antisemitik yang menggambarkan orang Yahudi sebagai kejahatan yang mesti dihapuskan? Dan itulah persoalan yang dikatakan oleh Palestinian Media Watch bahawa masyarakat antarabangsa perlu hadapi. Seterusnya, satu usaha baru sedang dijalankan di utara Samaria untuk mengelakkan pemandu Israel daripada secara tidak sengaja memasuki kawasan yang dikawal oleh pihak berkuasa Palestin. Dan ini berlaku selepas seorang ibu Israel dan anak lelakinya nyaris terlepas daripada cubaan membunuh oleh perusuh. JNS melaporkan minggu ini bahawa Parti Zionisme Agama telah memasang papan tanda arah baru di seluruh utara Samaria yang menunjukkan arah kepada pemandu ke komuniti Yahudi, termasuk Mavodotan, Emek-Emek Dotan, Chomesh dan Sanur. Inisiatif ini susulan satu insiden minggu lepas di mana seorang ibu Israel dan anak lelakinya secara tidak sengaja memandu masuk ke Jenin. Kami telah membincangkan perkara ini secara panjang lebar dalam rancangan minggu lepas. Jika anda terlepas laporan ini, sekumpulan perusuh Palestin telah mengepung kenderaan mereka, membaling batu dan bata serta cuba membuka pintu kereta. Kedua-duanya berjaya melarikan diri dan sampai ke sekatan jalan IDF. Ahli Parlimen Parti Zionisme Agama, Simcha Rothman, memberitahu JNS bahawa orang Yahudi yang memasuki kawasan A di Judea dan Samaria menghadapi bahaya maut. Rothman berkata, situasi ini mendedahkan apa yang beliau gambarkan sebagai layanan dua darjat. Orang Arab boleh bergerak bebas di bandar-bandar Israel, manakala orang Yahudi yang memasuki bandar-bandar di bawah kawalan Palestin boleh menghadapi keganasan maut hanya kerana mereka berbangsa Yahudi. Rakan Ahli Knesset Zionisme Agama, Ohad Tawil, berhujah bahawa pengajaran yang Israel pelajari ialah kekosongan keselamatan akan segera diisi oleh kegiatan pengganas. Beliau merujuk kepada peningkatan jumlah komuniti Yahudi dan kehadiran IDF yang semakin bertambah di utara Samaria sambil berkata bahawa langkah-langkah ini telah membantu menstabilkan kawasan tersebut dan jumlahnya adalah signifikan. Menurut Rescuers Without Borders, pengganas Palestin telah menyasarkan rakyat Israel di Judea dan Samaria lebih daripada 5,000 kali pada tahun 2025, termasuk ribuan serangan roket, ratusan serangan bom api dan lontaran peranti letupan. 24 rakyat Israel telah dibunuh di Judea dan Samaria tahun lepas. 24 orang. Mesej di sebalik papan tanda baharu ini adalah mudah. Di Samaria, mengetahui ke mana anda memandu boleh menjadi soal hidup dan mati. Dan akhirnya, satu peningkatan pelancongan besar sedang dijalankan di komuniti Israel Kedumim di Samaria. Dengan lebih daripada 8 juta shekel sedang dilaburkan dalam projek rekreasi dan hospitality baharu. Ini termasuk Taman Ninja baharu dan kompleks pengembaraan yang akan dibuka kepada orang ramai secara percuma. Majlis juga sedang menaik taraf Taman Alam Semula Jadi Senirim Tempatan dan merancang sebuah promenad warisan baharu yang menghadap Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, kawasan Alkitabiah yang dikaitkan dengan kemasukan Bani Israel ke tanah Israel. Dan untuk menampung para pelawat, Kedumim sedang melabur kira-kira 7 juta shekel dalam pengubahsuaian besar-besaran dan pengembangan rumah tamu mereka. Datuk Bandar Kedumim, Oziel Batik berkata, matlamatnya adalah untuk menjadikan komuniti ini sebagai hub pelancongan utama sambil meningkatkan kualiti hidup penduduk tempatan dan menarik pelawat dari seluruh Israel. Sentiasa seronok melihat semakin banyak realiti di lapangan sebagai simbol kekekalan Yahudi di tanah air Alkitabiah dan bersejarah kita. Dan itulah sebabnya saya sentiasa suka berkongsi kisah-kisah seperti ini. Jarang sekali taman permainan atau taman ninja baharu disebut sebagai berita tergempar. Tetapi di Judea dan Samaria, setiap taman permainan, pergola atau bangunan sangat penting untuk masa depan kita sebagai orang Yahudi di tanah Israel. Dan itu sahaja untuk Judaication minggu ini. Terima kasih kepada penerbit kami, Barbara Kamenov, jurutera Aaron Wengelante yang mengendalikan konsol di sini, Zach Sickerman, Wayne Lifshitz, pengurus stesen Yuri Svetetsky, penyunting video Ksenia Peleshenko, dan pelatih Haya Muntin. Pastikan anda berikan kami super thanks, langgan, lihat semua kandungan hebat di JNS TV, dan layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di Judaication di JNS TV.